Okay guys, hari ni New Year. So hari ni kedai kita akan buka je macam biasa. Siapa yang nak datang ke showroom boleh saja datang. Company Mafato akan cuti 2 kali je setahun. So siapa yang berkesempatan nak datang ke showroom hari cuti-cuti ni kita akan buka sampai pukul 4 petang. So first kita akan cuti setiap kali raya Aidilfitri. So kalau hari raya kita biasa akan cuti panjang sikit, lebih kurang 5 ke 7 hari. Okay, so hari tu memang kita tak akan buka kedai. Yang kedua, kita akan cuti pada hari raya Aidil Adha, raya haji lah. Okay, so itu kita biasa akan cuti 2 hari. So 2 hari itu kita tak akan buka kedai. Untuk hari-hari lain, insyaAllah kita akan beroperasi saja macam biasa. Cuma pada hari public holiday, kita akan buka sampai pukul 4. Hari biasa, hari weekend pun sampai pukul 4. Weekdays, kita akan buka sampai pukul 6 petang guys. So kalau korang nak datang, nak tengok kereta, nak survey-survey, boleh roger saya. Pergi dekat bio, tekan link dekat situ, Wasabi dengan saya hantar location. Kita jumpa dalam Wasabi, okay? Assalamualaikum guys.